5 negara Islam yang paling kaya di dunia. Data ini saya ambil daripada insidermonkey.com dan data ini adalah berdasarkan daripada GDP Purchasing Power Parity negara tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita pergi tempat yang kelima negara Islam paling kaya di dunia. Di tempat yang kelima adalah negara Kuwait. Negara Kuwait yang merdeka pada tahun 1960-an daripada jajahan British mempunyai kekayaan GDP PPP sebesar 53,760 US dollar. Rata-rata penduduk di sana mempunyai kekayaan sebegitu. Di tempat yang keempat, negara Islam yang paling kaya di dunia adalah negara terkecil di dunia Arab. Yes, ini adalah negara Bahrain. Fakta yang menarik, negara Bahrain hanyalah sedikit lagi besar daripada negara Singapura. Negara ini rata-rata penduduknya mempunyai kekayaan sebesar 62,750 US dollar. Tempat ketiga, negara Islam yang paling kaya di dunia. Negara ini merupakan ketua kepada kebanyakan negara-negara Arab, bahkan negara Islam. Ini adalah negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi mempunyai kekayaan GDP PPP sebesar 71,370 US dollar. Di tempat yang kedua, negara ini berbeza sikit. Negara ini walaupun sebahagian besar kekayaan negara ini berasal daripada sumber gas dan juga minyak mentah, tetapi negara ini mempunyai ekonomi yang sangat pelbagai. Ini adalah negara Emirah Arab Bersatu dengan Dubai merupakan bandar yang sangat berekonomi tinggi. Negara ini mempunyai GDP PPP sebesar 92,950 US dollar, guys. Jadi jom kita pergi ke tempat pertama, negara Islam yang paling kaya di dunia. Ini adalah negara Qatar yang mempunyai GDP PPP sebesar 118,150 US dollar. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa tekan butang follow dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya daripada saya, Octoman Fazil.